Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ustaz Ahmad Zubair bin Muhammad Asri selaku mudir Pondok Model Nusantara Al-Ishraq yang ditugaskan diberi amanah untuk mengetuai operasi seharian di Pondok Model Nusantara Al-Ishraq. Pondok Model Nusantara Al-Ishraq buat masa ini terdapat seramai 26 orang pelajar dan 8 orang pelajar telah pun tamat belajar di Pondok Model Nusantara Al-Ishraq dan kini mereka sedang menyambung pelajaran di Mesir. 26 orang pelajar di Pondok Model Nusantara Al-Ishraq itu terbahagi kepada 5 kelas. Ada kelas dirasah khassah, ada kelas tamhidi, kelas tahun 2, tahun 3 dan juga tahun 4. Alhamdulillah. Jadi istimewa kita di Pondok Model Nusantara Al-Ishraq, kita menggabungkan kaedah pengajian tradisional dan juga kaedah moden. Kaedah tradisional ini seperti yang kita sedia maklum, iaitu kaedah bertalaqi secara bersanad daripada guru-guru yang mengajar, guru-guru yang pakar dalam bidang mereka masing-masing. Kaedah moden pula adalah suatu kaedah adaptasi sistem ataupun adaptasi daripada apa sahaja fasiliti yang terbaru, kaedah yang canggih yang boleh dimanfaatkan untuk mempercepatkan pendidikan tersebut. Jadi istimewa kita di Pondok Model Nusantara Al-Ishraq, sistem pendidikan kita terpadu dalam 6 sistem, iaitu yang pertama, setiap orang pelajar hendaklah menghafaz. Pertamanya mereka akan hafaz Al-Quran secara sempurna 30 juzuk. Yang kedua, mereka akan hafal hampir 1000 hadis. Yang ketiga, mereka akan menghafal matan 13 ilmu syariah, yakni matan utama dalam 13 ilmu alat. Nahwu, saraf, balaghah, ulum Quran, ulumul hadis, usul fiqh, mantiq dan sebagainya. Seterusnya, sistem yang kedua dalam sistem pendidikan terpadu Al-Ishraq adalah penguasaan kaedah bahasa Arab. Mereka, setiap pelajar akan dilatih untuk menguasai bahasa Arab, tata bahasa dan juga sastranya bermula daripada peringkat pemula, pertengahan sehinggalah peringkat pengakhiran. Mereka akan mula serendah-rendah kitab Nahwu seperti Jurumiyah, bahkan sebelum Jurumiyah ada kitab Ta'aruf, kemudian Jurumiyah, kemudian ada Emriti, kemudian Alfiyah Ibn Malik. Mereka akan hafaz ke semua matan-matan tersebut. Seterusnya mereka akan mulai mengkaji syarah ke atas matan Alfiyah tersebut sehinggalah tamat tahun yang kelima. Mereka akan selesai mengkaji syarah Awdah Masalik karangan Al-Imam Ibn Hisham Al-Ansari. Seterusnya, sistem yang ketiga adalah pembelajaran ataupun kajian ilmu-ilmu syariah. Yang mana kajian ilmu-ilmu syariah ini seperti tauhid, fiqh, tasawuf, nahwu, saraf, balaghah, ulumul hadis, ulumul Quran, usul fiqh, mantiq, tarikh tashri', tarikh Islam, sirah dan sebagainya, yang mana menjadi keperluan bagi setiap penuntut ilmu agama. Mereka akan belajar pada sistem yang ketiga ini, mereka akan belajar secara bertalaqi dengan tuan-tuan guru, dengan para alim ulama yang pakar dalam bidang mereka, iaitu secara darsan, yakni qiraatan wa ta'arrudan. Para pelajar sendiri yang akan membacakan kitab-kitab tersebut di hadapan para masyayikh, dan para masyayikh datang masuk ke dalam kelas untuk memberikan syarahan. Kaedah ini membuatkan para pelajar itu mereka dapat menguasai bacaan kitab dengan lebih yakin bahawa mereka sendiri akan mempersiapkan diri membaca teks-teks bahasa Arab daripada kitab-kitab pengajian itu. Mereka akan persiapkan barisnya, mereka akan persiapkan i'rabnya, mereka akan persiapkan maknanya. Bahkan di peringkat yang lebih tinggi, para pelajar yang akan menterjemahkan dan memberi sedikit fawaid. Guru-guru pula, mereka akan menambahkan pengisian, penjelasan bagi kajian-kajian kitab tersebut.
Seterusnya, sistem yang keempat adalah sistem kursus intensif bagi subjek-subjek yang tertentu. Seperti para pelajar akan didedahkan dengan satu kaedah yang moden, yang cepat, khusus pada pembelajaran ilmu nahu. Jika kita soroti kaedah pengajian sejak sekian lama di pondok-pondok kita mendapati bahawa seseorang itu kalau mereka hendak menguasai nahwu saraf ataupun tata bahasa Arab, mereka mengambil masa yang agak lama, hampir-hampir 5 ke 8 tahun untuk menguasai daripada pemula sehingga pengakhiran. Tetapi kita dengan kaedah yang moden, tanpa meninggalkan pengisian tradisional, kita mengambil masa sekitar 6 bulan hingga ke 1 tahun bagi peringkat pemula dan pertengahan. Dan bagi peringkat penyempurnaan itu, mereka akan lalui sepanjang 2 ke 3 tahun. Itu sama seperti kaedah tradisional yang mengambil masa 8 hingga 10 tahun. Juga dalam kursus intensif ini, adanya subjek-subjek seperti nahwu saraf, balaghah, ulumul Quran, usul fiqh, daurah ataupun kursus intensif dalam fiqh faraid, fiqh zakat, juga fiqh ekonomi, muamalat, yang mana kaedah kursus intensif ini memberi pendedahan awal kepada para pelajar, sehingga nanti ketika mereka mulai masuk mengaji di dalam kelas secara talaqi, secara berperingkat, itu mereka sudah pun ada gambaran bagi setiap madah ataupun setiap subjek yang mereka akan pelajari. Seterusnya, sistem yang kelima adalah sistem bahsul masail, yang mana pelajar akan dididik, akan dilatih untuk melihat, untuk menguasai, untuk mengetahui bagaimana cara para ulama kita mengistimbatkan hukum daripada Al-Quran dan hadis. Pelajar dididik untuk mengkaji kitab-kitab para ulama, untuk mengkaji kaedah mereka beristimbat, sehingga satu masa mereka pula yang boleh mengistimbatkan hukum-hukum dan tidak lari daripada kaedah para ulama tersebut. Seterusnya yang keenam, inilah yang saya kira kelebihan ataupun sistem yang paling penting, iaitu sistem pembentukan akhlak mulia ataupun mudah difahami, iaitu tarbiyah ruhiyah. Yang mana kaedah tarbiyah ruhiyah ini adalah diambil secara bersanad daripada guru-guru kita yang bersambung sanadnya tarbiyatan itu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi para pelajar setelah mereka belajar ilmu fardu ain, mereka akan didedahkan kepada tarbiyah ruhiyah, yakni tarbiyah tariqah secara sistematik. Jadi dalam kaedah 6 inilah yang kita sebutkan, menggabungkan kaedah pendidikan tradisional dan kaedah moden, sehingga seorang pelajar itu walaupun dia menggunakan kaedah moden yang agak cepat, tetapi isinya tidak terlepas daripada kaedah pengajian para ulama yang terdahulu, yakni mereka mengambil ilmu daripada guru yang mana gurunya juga bersanad, bertalaqi bersanad sehingga kepada pengarang ataupun kepada pakarnya yang utama. Alhamdulillah, Pondok Modern Nusantara Al-Ishraq, ini gagasan Al-Ishraq, kita diberkati dengan Allah SWT mengurniakan kita tuan-tuan guru, juga para alim ulama yang pakar bagi bidang mereka masing-masing. Antaranya yang kita boleh sebutkan Fadilatul Syekh Rahmuddin Nawawi sendiri, beliau sebagai pakar tasawuf menjadi rujukan kepada jabatan-jabatan agama, kepada institusi-institusi pendidikan yang mengkaji tasawuf, menjadikan beliau sebagai rujukan. Seterusnya bersama kita juga ada Fadilat Dr. Syekh Luqmanul Hakim Al-Azhari, yakni seorang graduan doktorah daripada Al-Azhar yang mendapat pencapaian syaraful ula pada PhD beliau di Al-Azhar. Beliau juga menjadi salah seorang tenaga pengajar jemputan yang mengajar kita khusus dalam bidang ulumul hadis. Bersama kita juga ada Fadil Ustaz Sidi Sultan Mujahidin Al-Azhari, seorang graduan dalam bidang usuluddin khusus bidang tafsir, mengajar kita dalam bidang tafsir dan juga ulumul Quran. Ada Al-Fadil Ustaz Abdul Bar,
beliau graduan Master Al-Azhar dalam bidang tafsir, bidang ulumul Quran. Ada juga bersama kita Maulana Sufyan, pakar hadis. Ada Maulana Yahya, orang pakar fiqh. Mereka-mereka inilah antara pemuka-pemuka, ulama-ulama yang datang mencurahkan ilmu-ilmu mereka kepada para pelajar kita. Juga asatizah kita, dalam saf asatizah ada Fadil, Ustaz Zaki sebagai tenaga pengajar ilmu Nahu, Ustaz Jamaluddin sebagai panel ataupun tenaga pengajar Nahu, Ustaz Ahmad Imun Sa'adullah, ada Ustaz Khawas, dan ramai lagi asatizah yang pakar dalam bidang mereka yang mencurahkan ilmu kepada para pelajar kita. Alhamdulillah. Dengan besarnya cita-cita kita, jadi memerlukan suatu usaha yang cukup besar. Dan Masya Allah, Alhamdulillah, Al-Ishraq diberkati ataupun kita dikurniakan juga para pelajar yang Masya Allah yang sangat berdedikasi, yang sangat tekun belajar. Secara umumnya, aturan jadual pelajar-pelajar Al-Ishraq itu mengikut aturan jadual pondok secara umumnya. Iaitu mereka mulai pengajian daripada subuh sehingga lewat jam 11.30 malam setiap hari. Mereka akan mula menghafaz Al-Quran subuh sehingga jam 8. Kemudian akan melakukan khidmah madrasah dan khidmat diri. Kemudian mereka akan mula mengkaji kitab-kitab sehingga zuhur. Lepas zuhur mereka akan sambung lagi kelas pengajian kitab. Dan maghrib sehingga jam 10 mereka akan mengulangi hafazan Al-Quran mereka. Di samping itu ada juga kelas-kelas hafazan matan dan hadis pada setiap hari. Yang mana jadual ini digarapkan adalah untuk melahirkan seorang pelajar yang mampu untuk ataupun kita sasarkan untuk melahirkan pelajar-pelajar yang sangat mencintai ilmu. Yang mana setiap hari mereka 12 jam, bahkan lebih 12 jam, mereka mengkaji ilmu. Sehingga ilmu itu masuk ke dalam hati mereka, sehingga nanti tumbuh buah-buahnya mereka berkongsi dengan masyarakat, insya-Allah. Besar harapan kita Al-Ishraq adalah agar pondok Al-Ishraq ini berjaya mencapai cita-cita, misi dan visi yang diletakkan sehingga dapat berkhidmat khusus kepada rakyat Malaysia yang mana menjadi sebagai pusat untuk masyarakat kita menjadi alim ulama. Supaya orang-orang kita, ini masyarakat kita, jika mahu menuntut ilmu secara intensif, mereka tidak perlu lagi pergi ke jauh ke luar negara. Cukup dengan belajar, mendaftarkan diri sebagai pelajar di Pondok Al-Ishraq, mereka akan diajarkan ilmu bermula daripada peringkat awal sehinggalah mereka menjadi seorang yang pakar suatu hari nanti. Jadi besar harapan kami agar Allah Subhanahu Wa Taala bukakan jalan untuk kita sama-sama menjayakan. Juga harapan kami kepada masyarakat agar tuan-tuan puan-puan dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala sekalian untuk memberikan sokongan, dukungan dalam bentuk doa dan mungkin apa saja bantuan yang boleh disalurkan. Wallahu a'lam.